Fishing, no shooting. Water snakes, see? Naik kita lu. Dia kata kau nak ikut ni lagi. Bang. Nak telefon dia? Okey. Tunggu member ya. Boleh tanya. Oh, lo panah bau. Panah ngesi oleh. Oh, mesti boleh. Kejap kita cukup 5 orang. Oh, molek ngesi. Mandi. So, pergi mandi. Kat mana boleh hantar kat mandi? Situ lah tak. Tetapi orang buat kerja lah ni. Ada buat kerja. Oh, dia buat kerja kat sawah tu tapi lebih-lebih boleh lah. Oh ya. Tak ada masalah. Tak ada hal dia tak marah apa. Baiklah, bawa apa pula kita urusan kita. Baik kalau tu. Kita pun tak pulang. Boleh. Sebab tadi Nang kata kita mau apa, tak mau apa, tak ada apa agak. Bot ni dah? Bot ni dah. Gila. Boleh bang. Masuk ni. Mana awal lah. Tapi kena buat kerja ni payah kan. Tapi kena tolong lah. Kalau buat kerja. Jalan dah ni? Jalan dah. Gila. Mana? Aku mana kita nak pergi kat mandi lah? Kalau nak pergi kat mandi, apa pergi kat mandi? Boleh. Boleh. Mau mandi apa tak mau makan kau ni? Nama telefon, Bu? Ni. Sekejap. Kita pun kena tanya driver dia. Dia ada kawan dia tu. Boleh tanya. Mana tu? Naik bot kira macam mana bang? Dia ada package dia. Package dia? Dia ada package. Nanti kena tanya dia baru ni. Takut kita royak silap pula. Mana ni muka tak makan ke bit awak? Tak mau bit. Kita nak pergi ke Pulau. Pula. Tu lah mana tak Pulau Harbour lah.
Ambil mata. Ambil aku duduk kau ni payung. Aku duduk interview ni. Oh, loh. Leloh je. Cik Awang nak pergi mana kita? Ha? Nak pergi mana kita? Kita nak pergi kau pula Harbo, kau tak ambil Harbo. Kau izah dia. Cap pun nak. Cari tu kali ya. So. Oh, siap Kau pun. mula berenang sekali. Kau boleh duduk kat ni. Boleh eh? Ada tak? Oh, Jadi balik. jadi balik. Rumah ni sini dekat ni ada nak main bom ni. Hai. Kita lagi. Rugi kan? Kita lagi lagi. Dia tu boleh bawa Big ni dia Dia. kiri. Dia Bani ni tak buat mandi. Kau kan pergi Amin. Mandi pun dia. Mani pong Mandi, ayo mandi dengan lu lagi ni. Bos ada, tak salah. Mandi dengan lu lagi. Bagi bos ni jangan tu big batu mumpet kau ikan bu. Cuba tahi mu ikan hutan tu ada. Tutup dah. Mu mandi tu punya ikat tu ada. Loh ya. Mu mandi tu punya ikat tu ada. Aku ketemu lagi. Mampu habis ikan dah tasik. Buat kita nak ke mana hari ni deh? Kita nak pusing-pusing ni. Pula kasih kenyir. Kasih kenyir. Kalau nak mandi ke tak agak-agak? Tengok keadaan lah. Kalau tempat sesuai kita mandi. Dewi ada kita. Tempat kat itu kan tak lah. Ada lah. Kita nak larang. Lepas tu buk ni nampak sengit ni. Sepenuh cuti daripada Bali ni kita mari hari ni. Tengah ni gaya ni. Saya pula dah awak dah letak ni sengit. Tak dia gaya. Berat dengan gapo dia awak ni. Mr. Kumar gaya ni. Baik. Kita mari rai ke dia. Hari di Pawaling tu. Dia berapa lama je? Kalau mandi buat gitu ah, kau mandi ya, kalau mandi. Kau mandi beres hari. Dia mandi tu. Boleh. Sekarang dah on. Kita lu mandi dah. Ayo. Kita tengah luar gini lah. Mandi dengan lu lagi ni dah. Saya kat ada rumah saya.
Ha? Oh. Pakcik tunggu kita dah tak kita deh. Tunggu kan. Nak benar pakai jaket ni. Oh, ngomong dah pakai jaket tu kan mandi. Jaket tu sekelip. Dalam ni bah. Air saya ambil air. Alah. Galah tu. Boleh lah mandi tu. Tapi kena pastikan pandai benar lah. Pasti benar-benar. Kalau tak pandai benar tak. Kalau tak bohong, kalau pandai benar naik belaka. Apa dia ada? Ada tinggal kita dulu. Ada watak. Ya watak. Berat kalau buat masuk buaya, anak buaya pun berat kena denda. Oh. Ada. Oh dia tak lagi deh. Maruh dulu. Sebab tasik ni bersih kan daripada ni ya. Daripada binatang macam buaya. Oh. Tak apa ada. Tak apa ada budak ramai. Sungai ni tak ada. Sini kawasan kita ni tak ada. Oh. Ada 2 batang sungai ada. Di kawasan Kerbang. Boleh cepat balok. Tak ada dah. Ada ni. Tak ada dah. Oh, dulu. Di kawasan ni saja ni padok ni. Balok ada air. Betul aku beri diskaun buat kerja. Mau mati ada. Tak naik mata ada. Oh. Oh dia curi balok lah ya? Dah. Curi. Terbang betul. Oh terbang betul. Orang boleh nung, orang boleh koyang. Oh. Oh kan dia buat itu eh. Tu kontraktor dia beri diskaun. Beri diskaun dia. Pahari orang dia buat. Ya. Betul. Mula ikan pahari baru mari dia. Tapi ini nyelai bakal lak deh. Bakal saja. Wah, dia dulu apa? Berapa puluh butir kapur tergelar ni cik? Mana tinggal telefon? Ha? Tuan ni tak ada? Tak ada. Telefon ada bau. Lama nyelai tak tiba-tiba. Baik ada. Mana kau ni? Saya tu. Jangan depan ikan. Besar tu. Ya Allah. Putu. Ada tuan dia tambah tu. Lucu. Lucu ke putu? Oh lucu. Lucu putu. Besar. Tak apa dah tuan ni tak ada. Kau dipanggil dia kita ni. Nyari lo ada. Ini. Asyik-asyik dah. Kita duduk di jati ke apa ni? Tahu je 3 pun tak Tu je kenal. tulis tu. Dah masalah ni mana? Panggil polis lagi tak ada apa. Okey naik. Nuh tu satu umur pakai jaket lagi. Ambil tengok. Tak buat. Duduk mana bang? Atas. Kapur. Tupak. Ada tupak, ada kata baru, ada kata panjang. Campur-campur lah. Oh. Betul dia awak tu terapak dah ni. Tu saya. Jatuh. Dia tanya. Alian tu tengok dah tadi. Awak nak pergi mandi air terjun ni? Ya, kita tengok pak air terjun. Kalau boleh mandi kita mandi. Boleh, mandi. Boleh mandi. Buat je kata boleh mandi. Mandi kita mandi. Ni tak berani di sini. Kau batu, kau Omel jeri. Mana lain, jok malu dua balik su. Balik so. Nyanyo balik so. Balik rumah pak mana tinggal kat mana? Weh nak mandi kan? Dah dah. Masih. Rugi. Boleh mandi. Weh nak mandi kan? Dok berasa pakai setakat. Takkan dia. Kita mandi mana? Kita tengok kau mandi kan. Mandi pakai luar gen ni ya. Ada serius duk mandi. Keju sauk. Oh, ada orang mandi. Popok keju kan. Oh, Indo kita sini. Kai kat